Apa lah Ipin ni? Sian! Alamak, kenapa kau halang? Aku tak halang lah. Bunyi apa? Upin, tengok ni. Anak burung. Itu sarang burung. Mesti anak burung ni jatuh dari situ. Betul-betul. Kesian anak burung. Nanti tercari-cari mak dia. Jadi Upin, kau kena letak balik anak burung ni kat sarangnya. Apa salah pula aku? Yelah, kaki aku kan sakit kena langgar tadi. Aduh. Hati-hati. Apa ni? Simpanlah dulu. Pin, pinjam satu. Kenapa kau? Ikan tu keluar dari lukisan. Ya betul. Apa yang kau buat? Tak ada apa. Aku lukis ikan dengan pensel tu. Lepas tu, puff, ikan tu hidup. Nak buat apa ni, Pin? Wah, pensel ajaib. Mana kau dapat? Kat sarang burung tadi. Tak cakap pun. Lupa. Ikan tu dah tercengap-cengap. Macam mana ni? Kita kena letak di dalam air. Jom tangkap. Cepat, Upin. Ikan tu hilanglah. Ajaibnya. Apa yang korang buat tu? Air kolam ni hitam ke? Kotor. Ingat nak bersihkan. Bagus. Bersihkan cepat. Buang airnya dulu. Pin, pergilah ambil pensel tu. Boleh kita main. Ni.
lah tu. Memang nak kena. Ya? Akak panggil kita orang? Ish. Alamak, macam mana ni Upin? Upin lagi tu. Bagus. Bersih. Siapkan cepat. Kan ada ikan. Akak tak nampak ke? Tak. Tu nak buat apa tu? Akak tengok ni. Apa hal korang ni? Akak tak nampak ke ikan tu menggelupur? Ikan menggelupur? Kat situ. Hei, dah. Jangan nak berangan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Apa ya? Buat apa tu? Tengah fikir nak lukis apa. Oh, mari akak tolong. Akak, jangan. Tempat sini. Akak pulang balik. Kejap. Dah siap. Cantik kan? Apa tu? Orang lidi. Simbah kau dengan air, hilang nanti. Upin, dia sedih. Biarkan je lah ya. Upin, Ipin. Mari kejap. Tolong akak. Datang ni. Nak ke mana tu? Tunggu aku. Akak memang tak nampak lah. Upin, Ipin. Siapa lama ni? Baik. Bagilah aku. Bagilah. Dekil lagi ni. Hebatlah orang lidi ni. Rajin. Orang lidi, aku haus. Tolong ambilkan air. Aku pernah. Kita makan air bersih ni. Kau belanja aku ya. Upin, tangan orang lidi hilang. Dia sayang kita lah. Cepat buat kerja. Tersenyum-senyum. Beranganlah tu. Hairan kan? Kawan kita nampak. Tapi Opa dengan Kak Ros tak nampak. Apa nama dia? Orang Oh. Wah, kamu menggambar pakai pensel ini? Terima kasih, Upin. Sama-sama. Cantiknya. Wow. Benaran ya? Asyik. Cahayalah pensel ajaib. Mana pergi? Apa ni? Aku baru nak makan. Oh, macam tu nak hilangkan.
Ya, Mai. Bunganya udah hilang. Jangan marah. Hai ya Mail. Susanti, mari lukis bunga baru. Mail, jangan kacau ah. Saya ada pensel warna. Saya mau bunga merah. Cantik banget. Lanjut saya. Wah. Tak hilang pun. Maknanya, kalau diwarnakan, lukisan ni takkan hilang bila kena air. Hebat. Mana pensel tu? Siap. Hebat tak? Fizi, hilangkan awan tu. Iping, penyembuh air tu. Ya. Tak hilang. Kenapa dia makin besar? Matahari. Hai. Semua selamat. Mimi, Mai. Apa benda ni? Matahari lah. Matahari sudah datang. Cuaca cerah, awan hitam pun hilang. Pandai korang. Bukan macam Fizi. Lukis awan hitam. Ih. Tadi aku ada lukis satu benda lagi. Nak sembuh dengan air. Dia ada warna. Ada hilangnya. Jadi, macam mana? Sekarang! Dia terlepas! Jangan lari! Mana kau dah lari, ha? Lepas tu, apa jadi?
Apa lagi? Terkemeklah orang Lidi dengan makhluk asing tu. Nasib baik kita orang tak ada apa-apa. Orang Lidi selamatkan kita orang. Pandai betul kau berdua berimajinasi. Banyak sangat berangan-angan. Kak, ini betul-betul jadilah. Bukan imajinasi. Eloklah Upin Ipin pandai berimajinasi. Itu menunjukkan diorang kreatif. Opa, bukan kreatif, tapi kreatif. Kreatif tu apa? Ingat tahu. Orang yang kreatif boleh mencipta, menghasilkan atau mengembangkan idea-idea baru. Oh, macam tu. Macam korang, bila lukis ikan, boleh bayangkan ikan tu menggelupur. Kreatiflah tu. Cuba tunjuk pada Opa. Pensil. Tak patah. Tak boleh lukis. Hebatnya. Macam mana dibuat? Kalau boleh buat silap mata, kita boleh buat apa-apa je. Betul. Tapi, kita kena ada tongkat ajaib. Pim, pim, pam. Sedapnya. Tak ada makanan. Dalam peti ais pun tak ada. Oh, nak makan apa ni, Upin? Aku lapar lah. Pim, pim, pom. Tak ada apa-apa pun. Buat sini. Pim. Pom. Ais krim. Jadilah, Upin. Eleh, nak jadi ahli silap mata konon. Mana ada? Ya ke? Yang pegang senduk tu kenapa? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Lepas makan, tolong akak kemas rumah. Kenapa? Kemas rumah pun nak tanya kenapa? Sebab dah bersepah lah. Korang juga yang buat. Ni kenapa pula ni?
Nak hilangkan akak? Sakitnya. Nanti tolong kemas rumah ya. Baik. Huh? Ha, nak pergi mana tu? Ambil ni. Habiskan hari ni juga. Mana boleh? Banyaknya. Akak biar betul. Betul lah. Buat apa nak main-main? Kemas bersih-bersih tau. Akak nak pergi masak. Bye. Bersipahnya. Pim, pim, pom. Dah tu. Cepat kemas. Ni dah. Banyak ni lagi. Tak dapat main lah macam ni. Betul. Kalau kita ada tongkat silap mata, mesti semua kerja siap cepat. Pim, pim, pom. Kita ada silap mata. Yeay! Betul. Selamat. Pin, pin, pom. Aku pula. Pin, pin, pom. Jadilah. Pom, 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 pom. Ha, nak ambil situ. Tenangilah. Masuk. Dah. Siap. Ini kena tunjuk akak. Betul. Akak tak boleh gelakkan kita lagi.
Apa? Tengoklah kita orang. Buat apa? Hari-hari dah tengok. Jangan kacau. Syuh. Ipin. Pin, pin, pon. Pin, pin, pon. Siap. Hebat kan? Kamilah ahli silap mata, Upin dan Ipin. Dah tu? Hai, memanglah korang ahli silap mata. Dah lah. Dah lambat ni. Kita kena pergi warung Uncle Mutu. Buat apa? Tak ingatlah tu. Kan korang ada persembahan silap mata. Cepat-cepat. Weh, tu depa sampai dah. Ramainya. Semua datang nak tengok kita ke? Cepatlah. Tak baik tau buat orang tunggu. Cepat. Naik atas petas. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kecil, adik manis. Saksikanlah persembahan silap mata Upin dan Ipin. Dek, betul-betul buat ah. Kalau tak ada jadi, ABCD, yelek. Nak buat apa? Uncle, tolong hulurkan jak air tu. Okey. Dah sedia semua? 1, 2, 3. Sudah jadi. Terima kasih semua. Terima kasih. Boleh. Mesti semua tercari-cari kita kan? Puas aku cari. Di sini rupanya. Kenapa? Nak tanda tangan korang. Boleh. Cantik-cantik tau. Sini pula. Banyaknya. Terima kasih. Mai, kau tak tengok persembahan? Tak. Aku tak minat silap mata. Habis? Tanda tangan banyak-banyak tu? Aku nak jual. RM2. Nanti aku minta lagi. Rembo. Wahamnya Rembo. Kesian tu. Sakit ke? Tak. Apa hal? Dah habis persembahan kau? Belum tu. Kita orang buat silap mata menghilangkan diri.
Wah. Dah. Biar dia orang tunggu. Meh, tolong atuk bersihkan reban ayam ni. Senang je. Jangan. Kau lebih baik guna tenaga sendiri. Keluar peluh. Badan pun sihat. Tu, air dan berus. Cepat buat. Hei, budak ni. Untuk kamu, Caci. Minum. Sedap. Sakit naik atas. Sakitlah. Isi. Jangan sampai kuat. Sakit, Ma. Saya tak suka. 2-3 botol juga. Jangan main kalau tak suka. Main apa tu? Nak main juga? Tak boleh. Dah cukup orang. Yalah. Jom kita main lagi. Pimpuk. Bintang payung. Nisan sudah hilang. Mentah-mentah lah korang ni silap mata. Semua silap mata. Asyik-asyik silap mata je. Sampai Ihsan pun kau hilangkan. Tak baik tau. Yalah, kawan-kawan. Kita pergi main tempat lain. Tak mau kawan sama Upi Ipin. Tak payah. Mari. Tapi... Mari kita cari Ihsan. 2-3 bunga raya. Kamu bukan kawan saya. Upin, semua orang tak nak kawan dengan kita. Macam mana kita nak main? Tak seronok lah. Tak apa, kita kan ahli silap mata. Kita main sendiri je. Pin, pang. Turun. Satu, bersedia untuk menyerang. Cepat, turun. Lompat. Ya. Piu. Ipin, main dengan kawan-kawan lagi seronok kan? Betul. Kan dah kata? Ipin, bangun. Akan suruh kemas. Bukannya tidur. Diorang tak nak main dengan kita orang. Dah tak nak kawan juga. Apa hal ni? Siapa? Kawan-kawan, kita orang hilangkan Ihsan. Ini mesti berangan jadi ahli silap mata. Kan? Apa salahnya? Silap mata tu tak salah. Yang silapnya korang. Salah guna kuasa. Assalamualaikum. Ipin. Ihsan! Apa ni? Kita tak nak jadi ahli silap mata. Kita nak kawan dan main dengan korang je. Kenapa dengan kau ni? Ipin! Dapur tak kemas lagi. Lari!
Jangan tinggal daku. Banyak sedih. Ganda. Ayo, apa sudah jadi? Uncle buat apa tu? Nak tengok? Dai, jangan kacau lah. Kepada sesiapa yang berminat untuk mengunjungi Kampung Durian Dengar. jangan lupa Ada untuk apa, Uncle? akan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Durian Runtuh bersama pihak UNICEF. Kampung Durian Runtuh? Ya. Hari kanak-kanak? Iya. Oh. Kanak-kanak? Kita orang lah tu. Bila, Uncle? Bila? Nak tengok? Tak nak tahu? Jumlah. Akak, nanti ada sambutan Hari Kanak-Kanak kat kampung kita kan? Entah. Akak ni, semua tak tahu. Sekatilah. Iya, nanti ada. Kenapa? Bila, Bang? Bila? Entah. Ingatkan Opah tahu. Tapi hari kanak-kanak kali ni istimewa. Sambutan besar-besaran di Balai Raya. Dan kita dipilih untuk membuat Persembahan. Dengar sini. yang lagi istimewa. Nak tahu? Nak. Kita akan sambut